Dia nak hukum berbeza. Cara dia nak sekat kezaliman pemimpin, cara dia nak sekat kezaliman penguasa, cara dia nak sekat kezaliman pemerintah ialah dia tukar dalam bentuk datangnya bala, datangnya ujian dalam bentuk fenomena alam. Kadang-kadang dia nak sekat pemimpin tu zalim, dia datang banjir yang besar. Dia nak sekat pemimpin zalim, kemarau panas yang berpanjangan. Nak sekat pemimpin zalim, tanah runtuh. Nak sekat pemimpin zalim, gempa bumi. Nak sekat pemimpin zalim, gunung berapi meletus. Nak sekat pemimpin zalim, jadi hak tu. Nak sekat pemimpin Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita sama-sama dapat dihimpunkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata untuk mengisi kelapangan masa yang ada dengan dipenuhi dengan kuliah-kuliah dan majlis-majlis ilmu, dan moga-moga apa yang kita lakukan ini sentiasa mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganjari dengan pahala yang berlimpah ganda. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan membawakan kepada hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian daripada tafsiran di dalam satu surah yang paling besar di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah, dalam bentuk dua konteks ataupun dua bahagian. Bahagian ataupun konteks yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang dimaksudkan, iaitu surah Al-Baqarah ayat 204, ayat 205 dan ayat 206. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan ini adalah ayat yang pertama daripada tiga ayat yang saya maksudkan, iaitu ada di antara manusia-manusia yang kamu akan tertawan, yang kamu akan terpegun padanya, yang kamu akan rasa ta'ajub, yang kamu akan rasa pelik dengan ucapan kata-katanya, yang mana ini berlaku sewaktu hayat kamu di dunia. Wa yashhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ditambah pula
setiap perkataan-perkataan yang dituturkan, setiap perkataan-perkataan yang dikeluarkan, dia mempersaksikan pula kata-kata tersebut atas nama Allah. Jadi dia menggunakan penyaksian atas nama Allah untuk membenarkan apa yang berada, apa yang terkandung, apa yang tersimpan di dalam hati dia. Tetapi yang sebenar-benarnya dialah musuh yang sebenar-benarnya bagi kamu. Ini adalah firman Allah ayat yang ke-204. Sebenarnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada seorang munafik yang hidup semasa kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang munafik ini Allah bagi dia kelebihan, Allah bagi dia anugerah, Allah bagi dia keistimewaan yang ucapan-ucapan dia, kata-kata dia ini mampu menyebabkan orang lain tu tertawan. Kata-kata dia mampu menyebabkan orang lain tu terpikat. Kata-kata dia mampu menyebabkan orang lain rasa takjub, rasa gah dengan kata-kata dia sewaktu hidup atas dunia ini. Dan inilah yang berlaku kepada para sahabat-sahabat Nabi, termasuk juga Rasulullah. Terkena dengan eksploitasi, terkena dengan provokasi yang dibawa oleh salah seorang munafik yang hidup di zaman beliau. Dia datang dengan penampilan yang cukup baik, dia datang dengan penampilan yang cukup gah, ditambah pula dengan tutur kata yang manis, ditambah pula dengan bilah-bilah perkataan yang menyebabkan orang lain tu terpegun dengan kata-kata dia. Jadi mengikut kebanyakan ahli-ahli tafsir yang kita kenali sebagai mufassirun, mengatakan insan, individu, personality yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ialah seorang yang bernama Al-Akhnas bin Shuraik As-Saqafi Az-Zuhri. Kalau kita lihat mana-mana sahabat Rasulullah, nama gelaran di belakang biasanya ada satu sahaja. Abu Bakar As-Siddiq ke, Umar Al-Khattab ke, As-Saqafi ke, Ad-Damiri ke, atau nama-nama lain yang dilaqabkan kepada kabilah masing-masing, yang dilaqabkan kepada bani masing-masing, atau mungkin dilaqabkan kepada keturunan masing-masing. Tetapi yang seorang ini nama dia Al-Akhnas bin Shuraik, satu laqab dia As-Saqafi, bahkan ada laqab sampai dua, iaitu Az-Zuhri. Kenapa berlaku demikian? Yang sebenarnya insan yang dimaksudkan dengan nama Al-Akhnas bin Shuraik As-Saqafi ini memang berasal daripada kabilah Bani Saqif. Sebab dia ni berasal daripada kabilah Bani Saqif, maka laqab dia ialah As-Saqafi. Dan kalau kita telusuri dan belajar sirah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat detect awal lagi bahawa siapa-siapa yang ada gelaran As-Saqafi memang dia ni daripada kabilah Bani Saqif, dan tak ada tempat lain kedudukan bagi Bani Saqif ialah kecuali di bumi Taif, bukan bumi Madinah dan bukan bumi Mekah. Sama macam sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Bani Saqif, contoh Al-Mughirah ibnu Syu'bah ataupun Urwah bin Mas'ud dan sebagainya. Jadi ada satu lagi laqab yang dinisbahkan, yang diletakkan selepas As-Saqafi tadi, iaitu Az-Zuhri. Kenapa demikian? Kerana insan yang nama Akhnas bin Shuraik ini, dia begitu baik, dia karib, dia rapat dengan kabilah-kabilah daripada Bani Zuhrah. Sampai rapat demikian, sampai rapid demikian, sampai dekat demikian, sampai dia ni dilaqabkan dengan kabilah yang lain yang bukan asal daripada kabilah dia, iaitu Az-Zuhri.
Baik, apa yang berlaku berkenaan dengan Akhnas bin Syuraih sampai ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan tentang hal ehwal sebenar kepribadian yang selama ini diselindungi daripada Rasulullah, kepribadian yang selama ini diselindungi daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Terjadi dalam satu kes sebagai contoh, bila mana Rasulullah mendapat tahu waktu ni Rasulullah dah jadi pemerintah, Rasulullah dah jadi penguasa di kota Madinah, yang mana Rasulullah mendapat tahu bahawa ada kafilah perdagangan, yang mana kafilah perdagangan ini diketuai dan dikemudi oleh Abu Sufyan bin Harb yang baru balik daripada berniaga daripada Syam. Otomatiknya orang yang baru balik berniaga daripada Syam nak balik ke Mekah, mereka akan melalui sipi-sipi jalan melalui Madinah. Bila Rasulullah tahu hal demikian, Rasulullah nak tahan, Rasulullah nak ambush kafilah perdagangan Abu Sufyan bin Harb. Tetapi angkatan-angkatan kafilah Abu Sufyan ni lebih awal dapat menghidu ancaman daripada pergerakan Rasulullah dan sahabat-sahabat dia, sehingga dia mengutuskan salah seorang ahli dia ni datang ke bumi Mekah untuk meminta bantuan. Sekiranya benar-benar terjadi apa yang ditakuti oleh Abu Sufyan, dia ni ditangkap, dia ni ditahan oleh Rasulullah. Jadi dia hantar seorang utusan bagi tahu kepada teman dia yang paling rapat, teman dia yang paling qarib, tak ada orang lain. Masa tu ada 2 orang. Yang pertama ialah tokoh yang paling banyak menentang Nabi, iaitu Abu Jahal, dan seorang lagi inilah individu yang dimaksudkan dalam ayat ini, iaitu Akhnas bin Syuraih As-Saqafi Az-Zuhri. Jadi memandangkan Rasulullah nak tahan, Rasulullah nak tangkap Abu Sufyan dalam misi tersebut, mereka mempersiapkan bala tentera di bumi Mekah, yang mana akhirnya mereka bertolak secara besar-besaran nak membantu kafilah perdagangan Abi Sufyan tadi. Tetapi sayangnya kafilah Abi Sufyan tadi berjaya melepaskan diri daripada kepungan dan ambush Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang sebenarnya Abu Sufyan dah terlepas, yang sebenarnya Abu Sufyan dah terselamat, tetapi memandangkan Rasulullah dengan tentera-tentera dia juga cukup ramai, maka telah bertemu di mana? Di medan Badar. Inilah sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perang Badar Kubra. Jadi angkatan yang datang daripada Mekah yang asalnya nak tolong Abu Sufyan tadi, jumlah kita ambil kesimpulan sebagaimana yang diriwayatkan oleh kebanyakan ulama ialah 1000 orang, manakala daripada tentera Islam ialah 313 orang. Jadi yang utusan yang Abu Sufyan hantar tadi, dia datang lebih awal. Untuk apa? Untuk provokasi tentera-tentera Islam yang sememangnya sudah menunggu, sudah bersedia di medan Badar. Inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surah, iaitu surah Al-Imran ayat 174, yang mana Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang mana telah dikatakan kepada sebahagian besar manusia, iaitu di antara sahabat-sahabat Nabi yang ramai ini, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya kami telah mengumpulkan jumlah manusia yang ramai, kami telah mengumpulkan bala tentera yang besar. Fakhshawhum, maksudnya takutlah kamu wahai orang-orang Islam di Madinah, takutlah kamu wahai Muhammad dengan gerombolan kami yang cukup besar, yang datang nak bersemuka, yang datang nak bertempur dengan kamu di medan Badar. Dia bawa provokasi macam tu kepada Rasulullah, dia bawa provokasi macam tu kepada sahabat-sahabat Nabi, yang di belakang dia lepas ni akan datang satu angkatan yang jumlah dia cukup
cukup besar berbanding dengan jumlah tentera yang ada pada Rasulullah dan sahabat-sahabat. Jadi dia pula bagi provokasi, fakhshawhum, takutlah kamu wahai Muhammad, takutlah kamu wahai sahabat-sahabat yang lain. Fazadahum imana. Tetapi berita tersebut, provokasi tersebut, ancaman tersebut langsung tidak menggentarkan hati Rasulullah, langsung tidak menggentarkan hati para sahabat Rasulullah, bahkan ditambah untuk menguatkan keyakinan nak berlawan, nak bersemuka dan nak bertempur dengan tentera Quraisy tadi. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka ramai-ramai di antara sahabat Nabi ini masing-masing menguatkan suara masing-masing menyebut satu kalimah, iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam kes ini sebenarnya suka saya mengembalikan kepada manusia yang paling awal ucap kalimah ini berbanding dengan Rasulullah dan para sahabatnya di medan Badar. Memang ini adalah kalimah karamat. Ini adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat orang Islam untuk meminta bantuan dan perlindungan daripada Allah apabila berada di dalam keadaan terancam. Tetapi hakikatnya siapa yang lebih awal mengucapkan kalimah ini berbanding dengan Rasulullah dan para sahabat? Kita kembali kepada bapa Nabi Muhammad yang terdahulu, iaitu moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila kita ungkap kembali kisah Nabi Ibrahim yang mana Allah rakam di dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Wa idza qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Wa qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Tidakkah kamu memerhatikan tentang adanya seorang lelaki yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mendebat Nabi Ibrahim berkenaan dengan Tuhannya? An atahullahul mulk, yang mana sifat lelaki yang Allah rakam, sifat lelaki yang Allah suruh perhati ni, Allah bagi dia suatu kerajaan yang besar, Allah bagi dia satu pemerintahan yang cukup besar, yang mana bila dia ni berdebat dengan Nabi Ibrahim berkenaan dengan Tuhan dia Allah, yang mana dia ni berdialog dengan Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan aku yang nama Allah ni, dia adalah suatu zat yang mampu menghidupkan, dia jugalah zat yang mampu mematikan. Bila Nabi Ibrahim debat demikian kepada lelaki tersebut, Tuhan aku, zat yang nama Allah ni mampu menghidupkan, mampu mematikan, boleh dia jawab qala ana uhyi wa umit. Kalau demikian perkataan kamu, aku pun boleh kalau setakat nak menghidupkan, aku pun boleh kalau setakat nak mematikan. Dia balas balik hujah Nabi Ibrahim, lebih kurang perkataan dan makna yang sama. Dan Nabi Ibrahim meneruskan, wa qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal maghrib. Yang mana kalau kamu jawab demikian, Tuhan aku, zat yang nama Allah ni, dia ni menaikkan matahari daripada timur dan membenamkannya di barat. Kalau kamu rasa kamu nak mengaku sama level macam zat Tuhan aku, sama ranking macam zat Tuhan aku, maka cuba kamu lakukan yang sebaliknya. Kalau Tuhan aku ni matahari hari-hari dia naik dari timur terbenam di barat, cuba hang buat kok terbalik. Hang naikkan matahari tu daripada barat dan cuba hang terbenamkan matahari tu biar jatuh kok timur. Fabuhital ladzi kafar, maka bingunglah laki-laki yang kafir tadi. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah sesekali tidak akan pernah memberi hidayat, tidak akan pernah memberi petunjuk kepada mereka-mereka yang melakukan kezaliman.
Lelaki yang dimaksudkan yang berdebat dan berdialog dengan Nabi Ibrahim tak lain tak bukan ialah pemerintah pada zamannya, seorang raja yang mengaku, yang mendakwa, yang klaim dia ini ialah Tuhan yang layak disembah oleh penduduk-penduduknya, yang mana itulah dia Namrus. Namrus ni kalau pendapat Imam Mujahid kita kenal. Kalau zaman Rasulullah, sekurang-kurangnya ada 6 orang sahabat yang paling hebat dalam ilmu pentafsiran Al-Quran yang pernah ditinggalkan warisan dan legasinya pada zaman Nabi. Antara 6 orang sahabat yang paling cekap tentang ilmu tafsir, 3 daripada 6 tersebut dimulakan namanya dengan nama Abdullah. Pertama ialah sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Yang kedua ialah Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga Abdullah bin Az-Zubair. Dan 3 orang lagi ialah ketua penulisan wahyu Rasulullah Zaid bin Sabit. Seterusnya ialah sahabat yang dikurniakan suara yang merdu, yang diibaratkan oleh Rasulullah sama seperti suara Nabi Daud, iaitu Abu Musa Asy'ari. Dan seterusnya ialah sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Az-Zubair, Zaid bin Sabit, Abu Musa Asy'ari dan Ubay bin Ka'ab. Inilah legasi dan warisan yang pernah ditinggalkan pada zaman Rasulullah antara sahabat yang paling hebat dalam ilmu pentafsiran Al-Quran. Kalau kita bergerak kepada zaman selanjutnya, iaitu zaman tabi'in, yang mana tabi'in ini mereka tak sempat dengan Nabi, tetapi kebanyakan mereka sempat belajar dengan sahabat-sahabat Nabi pun ada 6 orang juga. Yang pertama yang kata Namrus tadi, macam kita sebut, Imam Mujahid. Yang kedua Imam Ikrimah. Yang ketiga Imam Atha bin Abi Rabbah. Yang keempat Sa'id bin Jubair. Yang kelima Sa'id bin Musayyab. Dan yang keenam seorang lagi tokoh tabi'in yang selalu dikaitkan dengan awal permulaan kesufian Islam, iaitu Hasan Al-Basri. Jadi ada Mujahid di situ. Di sini Mujahid mengatakan lelaki tersebut namanya ialah Namrus bin Kan'an bin Qash bin Sam bin Nuh alaihi salam. Manakala ahli-ahli tafsir yang lain mengatakan namanya ialah Namrus bin Falikh bin Abir bin Shalikh bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Jadi kita ada 2 periwayatan. Tetapi ala kulli halnya kedua-dua nama tersebut dimulai dengan nama Namrus. Dan inilah yang disebut di dalam kitab Taurat dan Injil dengan nama Nimrod. Baik disebut Nimrod, baik disebut Namrus, dia merujuk kepada individu, insan, figure dan personality yang sama. Jadi inilah manusia yang paling awal dakwa, mengaku dan klaim dia sebagai Tuhan yang layak disembah. Yang mana waktu tersebut dia memerintah hampir 4 wilayah yang paling besar. Yang pertama ialah wilayah Babylon. Yang kedua wilayah Sumeria, yang ketiga wilayah Assyria, dan yang keempat wilayah Nineveh. Bila sebut Nineveh, inilah bumi, tanah tumpah tempat kelahiran Nabi Yunus alaihi salam, iaitu Yunus bin Matta. Kalau kita relate dengan hadis Nabi sewaktu Nabi ni nak berdakwah di Taif dengan anak angkat dia Zaid bin Harisah, bukankah Nabi pernah singgah di sebuah dusun milik 2 orang pemuka Quraisy yang paling banyak lawan Nabi, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Tetapi pembantu yang menjaga kebun dia ialah seorang Nasrani yang bernama Adas. Bila Utbah dengan Syaibah kesian tengok Nabi, walaupun dia lawan Nabi dengan luka teruk Nabi, dia minta Adas pembantu dia ni pi bawa makanan, pi bawa minuman kepada Rasulullah. Jadi bila Rasulullah nak makan, bila Rasulullah nak minum, Rasulullah dahulukan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia kata ucapan ini bukan ucapan manusia-manusia biasa. Ini ucapan orang-orang yang besar, tokoh-tokoh yang besar. Macam mana kamu boleh dapat ucapan ni?
Kemudian dia pun ceritalah tentang ucapan tersebut lebih kurang. Dia tanya Adas ni berasal dari mana. Adas kata, aku ni seorang yang beragama Nasrani, agama Kristian, berasal daripada bumi Nineveh. Kalau demikian, Nabi kata dia adalah bumi saudaraku, juga seorang Nabi dan Rasul, nama dia Yunus ibnu Matta. Terkejut Adas, dia kata memang Yunus ibnu Matta seorang Nabi, seorang Rasul, tapi dah lama, macam mana kamu boleh tahu nama dia? Dia juga sama macam aku, seorang utusan Allah yang diangkat jadi Nabi dan Rasul. Bila keadaan demikian, Adas pun percaya Nabi Muhammad juga seorang utusan Allah yang berpangkat Nabi dan Rasul, lalu dia beriman kepada Nabi Muhammad. Itulah sisa-sisa dakwah Nabi di bumi Taif, mengharapkan penduduk Taif masuk Islam, tapi hidayat dan petunjuk Allah jatuh pada Adas secara kebetulan, bukan secara formal. Yang mana Nabi berjalan ni bukan dekat, 90 km antara Mekah dengan Taif. Berjalan kaki dalam keadaan gunung ganangnya yang panas, padang pasirnya yang panas, menghadapi segala liku-liku dan rintangan perjuangan dakwah di bumi Taif. Baik, kita kembali kepada Namrus tadi. Baik, Namrus ni mendapat ancaman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang sentiasa lawan dia, sentiasa tentang dia. Jadi kes yang membawa kepada isu pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam ni, bila mana Nabi Ibrahim dalam satu peristiwa keluarnya penduduk kota Babylon nak meraihkan satu malam perayaan, malam pesta, tinggal Nabi Ibrahim, dia pergi cantas semua berhala-berhala yang ada, kemudian dia tinggal satu kapak. Ada dua riwayat. Setengah riwayat kata dia tinggal kapak tu di tangan patung berhala hak paling besar, satu lagi dia gantung di leher berhala hak paling besar. Jadi akibat daripada tu, orang duk syak dia, orang duk tiun dia yang lakukan semua benda tu, sebab dia seorang saja yang tak keluar pada pesta dan keramaian malam tersebut. Jadi akibatnya Namrus mengarahkan tentera-tentera dia supaya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi digalikan satu lubang yang cukup besar. Kemudian diletakkan Nabi Ibrahim, diletakkan kayu-kayu api bakar yang cukup banyak dan besar. Lalu dibakarlah Nabi Ibrahim. Dan inilah dirakamkan oleh Allah, yang mana Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan salaman, selamat ke atas diri Nabi Ibrahim. Allah sebut dua benda di sini, bardan wa salaman. Kalau Allah sebut bardan saja, tak ada salaman, mati juga Nabi Ibrahim walaupun sejuk. Dia tak panas, dia sejuk, tapi Allah rangkai dengan kalimah salaman, bardan wa salaman. Bardan saja pun tak selamat, panas benak pun tak selamat, tapi sejuk yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan inilah kisah seekor burung pipit, yang mana bila dia tengok Nabi Ibrahim dibakar, dia berusaha bersungguh-sungguh nak bantu Nabi Ibrahim, nak tolong padang api yang berkobar-kobar besar tu. Jadi dia duk berulang alik pi ambil air di sungai, dia datang bawa dengan paruh dia curah. Dia pi sungai ambil curah, dia pi sungai ambil curah. Dengan kudrat air yang berada dalam paruh burung pipit, agak-agak boleh padam tak api tersebut? Memang tak boleh padam sama sekali. Tetapi ini adalah clue, ini adalah petunjuk yang jelas kepada kita. Bila berhadapan dengan pemimpin yang zalim, bila berhadapan dengan pemimpin yang berkhianat, bila berhadapan dengan pemimpin yang bongkak, sombong, congkak, cuak sampai mengaku diri dia jadi Tuhan, maksudnya kekuatan dan kudrat sekecil mana pun yang ada pada kita, biar ada kesan sama seperti yang dilakukan oleh burung pipit tersebut. Memang secara kudrat tak mampu nak lawan Namrus, memang secara kudrat tak mampu nak padam api, tapi biar ada benda yang Allah boleh lihat, yang Allah boleh nilai, yang Allah boleh timbang, walaupun kita ni kecil. Sekarang hari ini kita duk bersembang orang tu jahat, kita duk bersembang orang tu zalim, kita duk bersembang orang tu khianat, tapi apa upaya dan kudrat yang kita dah buat?
Tunggu dan lihat, inilah kebanyakan daripada kita, tetapi tidak ada peranan pun walau sekecil, sama yang dilakukan oleh burung pipit tadi. Ini clue dan petunjuk yang cukup jelas bila berhadapan dengan pemimpin yang sombong dan bongkak seperti Namrus tadi. Baik, waktu dalam api inilah ucapan wirid, ucapan zikir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ialah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi yang mendahului Nabi Muhammad ialah moyang beliau, bapa segala Nabi, iaitu Ibrahim alaihi salam, dan perkataan ini diulang kembali dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 174 sewaktu peristiwa di Medan Badar. Bila Namrus dapati Nabi Ibrahim yang dibakar tadi tak berkesan juga, lalu dia menggunakan kaedah yang kedua, iaitu menggunakan sejenis alat yang disebut sebagai manjanik. Manjanik ni macam katapel raksasa. Kalau kita tengok filem perang zaman purba, zaman dahulu kala, dia ada satu alat yang macam tapak tangan, dia buat tarik macam lastik, dia letak batu besar, dia lepas tu tujuan dia supaya batu besar tu kena kepada tembok-tembok sebuah kerajaan, tembok-tembok musuh, tembok-tembok lawan, agar batu besar tu dapat meruntuhkan tembok atau memecahkan tembok. Itu nama dia manjanik ataupun katapel raksasa. Jadi dia letak Nabi Ibrahim di situ dan dia hala kepada sebuah gunung yang keras, sebuah gunung yang besar. Moga-moga bila dilepaskan lastik manjanik tu, tubuh Nabi Ibrahim kena di tiang gunung ataupun dasar gunung tadi akan pecah bersepai, berkecai. Tapi waktu tu Nabi Ibrahim dirantai dengan rantai besi daripada leher sampai ke kaki dan diletakkan di atas katapel raksasa yang nama manjanik. Sekali lagi ada zikir, ada wirid khusus yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Zikir ni empat benda, ringkas, senang nak hafal. Yang pertama Nabi Ibrahim sebut apa? La ilaha illa anta subhanaka rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la syarika lak. La ilaha illa anta, satu. Subhanaka rabbal alamin, dua. Lakal hamdu wa lakal mulk, tiga. La syarika lak, empat. Dan okey, la ilaha illa anta subhanaka rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la syarika lak. Itulah zikir dan wirid Nabi Ibrahim waktu berada di atas manjanik ataupun katapel, yang menyebabkan dia tidak dilukai, dia tidak patah, dia tidak riuk dan sebagainya, yang akhirnya dilepaskan oleh Namrus begitu sahaja. Jadi ada satu benda yang saya nak sebut tentang manjanik. Dalam kitab ilmu tafsir dia bagi nota kaki. Siapa orang yang mula-mula buat katapel raksasa, siapa orang yang mula-mula buat alat manjanik itu atas muka bumi. Dia adalah seorang pemuda daripada daerah Aqra. Tempat tinggal dia Aqra, lelaki ni nama Haizan. Jadi bila dia buat tu nak memusnahkan orang lain, tujuan dia buat nak menaklukkan negeri lain, maka inilah tahyul, inilah khurafat yang dimainkan oleh orang-orang Yahudi menerusi lisan pedri-pedri dan rahib mereka. Selesai sahaja Haizan ni bina katapel ataupun manjanik, Allah benamkan dia di dalam perut bumi. Sampai hari ni pun dia tak mati-mati, dia duk meronta-ronta dalam perut bumi, dia duk melolong, tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku, keluarkan aku balik ke dasar bumi. Itu hanya khurafat dan tahyul yang dimainkan oleh orang Yahudi. Tetapi hakikatnya memang itulah sejarah merakamkan manusia pertama yang bina manjanik ataupun katapel raksasa ini ialah pemuda daripada Aqrat yang nama dia Aizan. Jadi kembali kepada kisah Akhnas. Jauh dah pihak Nabi Ibrahim. Okey, tak apa. Sebab kita nak kalimah hasbunallah tu saja tadi. Baik, pi kepada kisah Akhnas tadi.
Akhnas ni dia bawa daripada jumlah 1000 tentera-tentera kafir musyrikin Quraisy tadi, pemuda-pemuda hak jadi kawan karib dia, hak kita cerita awal yang mana dia dapat laqab Az-Zuhri tadi. Dia bawa pemuda-pemuda Bani Zuhrah yang jumlah dia lebih kurang 300 orang. Jadi kalau tolak Bani Zuhrah tu cuma ada tinggal 700 saja daripada 1000. Di sinilah dia mainkan peranan dia, dia provokasi pula pemuda-pemuda Bani Zuhrah yang tadi dia ajak pi medan perang Badar, tiba-tiba dia duk buat provok, dia nak tunjuk baik. Ini sifat Akhnas, sifat orang munafik yang dimaksudkan oleh Allah dan yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata sekarang ni bila kamu dah berada di medan Badar, yang kita nak lawan, yang kita nak bertempur, yang kita nak bersemuka, yang kita nak berperang ni Muhammad bin Abdullah. Yang dahulu dia ni adalah sebahagian daripada kita waktu dia berada di bumi Mekah. Dan satu perkara kamu jangan lupa wahai pemuda-pemuda Bani Zuhrah, yang Nabi Muhammad bin Abdullah ni adalah anak saudara kamu. Pasal apa dia boleh kata Nabi Muhammad ni anak saudara orang-orang Zuhrah? Memang sebab Nabi Muhammad ibu dia Aminah adalah daripada kabilah Bani Zuhrah. Aminah binti Wahab kabilah Bani Zuhrah. Biasalah gelaran orang Arab bila ada keturunan dia, anak beranak dia daripada kabilah yang sama, sebutan anak saudara tu sinonim dan biasa. Muhammad ni anak saudara kamu ni sebab mak dia Aminah tu kabilah Bani Zuhrah. Kalaulah hari ini dia berbohong, kalau hari ini dia berdusta, kalau hari ini dia menipu, apa yang dimaksudkan oleh Akhnas? Kalau hari ini Nabi Muhammad hak kata dia tu Nabi, dia kata dia tu Rasul, dia menipu, dia berbohong, dia berdusta, maka orang-orang Bani Zuhrah akan berpuas hati pada kamu datang hari ini. Maksud demikian ialah kalaulah betul Nabi Muhammad tu berbohong, tipu dia ni Nabi, Nabi Muhammad berbohong, tipu dia ni Rasul, kita mari serang dia ni, orang Bani Zuhrah akan puas hati dah kamu sampai di sini lawan dia. Tu kalau dia bohong. Tapi bagaimana kalau Muhammad ni cakap betul? Bagaimana kalau Muhammad ni cakap benar? Cakap benda yang sungguh-sungguh? Maka kamulah kumpulan yang paling berbahagia, kerana seorang Nabi, seorang Rasul akhir zaman diangkat daripada keturunan kamu melalui belah mak dia tadi. Dan aku rasa Muhammad ni jenis orang yang cakap benar. Dia main kuat tu pula, padahal dia ajak geng tu pergi perang Badar. Aku rasa dia cakap benar lah, aku rasa dia Nabi lah, aku rasa dia Rasul lah. Ada baiknya kita 300 kali ngaku ni, kita berpecah daripada geng tu, kita balik semula ke Mekah. Dia balik sungguh lah. Bila dia balik sungguh, hak 1000 jadi 700. Jam lah kawan tu dah. 300 hilang, 300 lesak ni ramai jumlah. Jadi itulah yang menyebabkan hilangnya kesungguhan antara sebahagian tentera-tentera Quraisy nak lawan Nabi, yang akhirnya pasukan Rasulullah dan pasukan Islam menang dalam peperangan Badar, ditambah pula dengan bantuan kedatangan tentera-tentera Allah melalui malaikat tadi. Okey, habis di situ. Sekarang bila kes ni berlaku, satu masa Akhnas ni dia datang jumpa Nabi. Akhnas ni dia datang jumpa Rasulullah bila dah berlalu zaman tadi. Jadi waktu tu Rasulullah ada majlis dengan sahabat-sahabat dia. Bila dia datang jumpa Nabi, Nabi tengok perawakan dia bagus, perawakan dia ceria, penampilan dia segak, tambah pula dengan tutur kata yang bagus, tutur kata yang manis. Yang dia tu pula duk bawa cerita lama tu depan Nabi. Muhammad, kalau nak kira dulu aku pun salah seorang dengan 300 Bani Zuhrah daripada kalangan keluarga ibu kamu tu datang nak gempur kamu, datang nak serang kamu. Nasib baik aku sabarkan mereka, aku cakap kebaikan-kebaikan kamu, akhirnya aku bawa balik 300 orang ni. Jadi Nabi di sini terpegun. Tengok, Nabi pun terpegun, Nabi pun tertawan, Nabi pun tertipu dengan sikap munafik dia ni. Sampai Nabi ambil dia, Nabi dudukkan di sebelah Nabi, nak tunjuk rasa hormat pada dia. Orang yang ada penampilan yang baik, orang ada penampilan yang bagus, tambah tutur kata pula yang manis, bilah-bilah perkataan yang bagus, orang akan hormat. Tetapi bila keadaan demikian Nabi buat, Allah turunkan ayat tadi.
wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Dia tambah pula, dia guna nama Allah, dia sangkut nama Allah untuk membenarkan apa yang tersimpan dalam hati dia. Nak cakap benarnya dia, tulusnya dia, jujurnya dia, tapi Allah bagi tahu di belakang wa huwa aladdul khisam. Tetapi dialah sebenar-benarnya musuh bagi kamu wahai Muhammad, musuh bagi sahabat-sahabat kamu. Habis ayat 204. Pukul berapa dah Zan? Oh tak apa, lambat lagi tak? Ayat yang kedua 205. Wa iza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Dan ingatlah apabila dia ni berlalu daripada kamu, apabila dia ni berpaling daripada kumpulan dan grup kamu. Tadi waktu dia berada bersama kamu wahai Muhammad, bila dia berada bersama dengan sahabat kamu, dia tunjuk hak baik-baik, dia tunjuk hak elok-elok, dia tunjuk hak bagus-bagus. Tetapi bila dia berlalu, dia berpaling, pi ke lain dah, dia berpecah dah dengan kamu, bercerai dah dengan kamu, apa dia buat? Wa iza tawalla sa'a fil ard liyufsidu fiha. Dia akan membuat kerosakan, dia akan membuat kemusnahan, dia akan membuat kerosakan. Wa yuhlikal harsa wan nas. Dia juga akan merosakkan tanaman-tanaman, dia juga akan membunuh ternakan-ternakan. Jadi apa kes sebenarnya yang berlaku kepada Akhnas ni? Mengikut riwayat yang didatangkan oleh ahli tafsir, yang mana Akhnas kita sebut tadi, dia ni kabilah daripada Bani Sakif. Dia ada konfrontasi, dia ada kes dengan kabilah asal dia di bumi Taif, yang mana Akhnas ni telah melakukan 4 benda. Pertama, dia memutuskan tali silaturrahim. Yang kedua, dia menumpahkan darah. Yang ketiga, dia membunuh jiwa-jiwa orang Islam. Dan yang keempat, dia membunuh binatang-binatang ternakan dan merosakkan tanaman-tanaman. Dijadikan kes kenapa ada konfrontasi, kenapa ada pertentangan di antara Akhnas dengan orang-orang kabilah dia Bani Sakif. Ada 2 riwayat yang didatangkan oleh ulama tafsir. Yang pertama, bila dia rasa mula cuak, dia rasa tak suka, dia rasa nak marah bila kebanyakan Bani Sakif, orang Taif, yang dulu bila Nabi pi nak dakwah tak ada orang nak terima Islam. Tapi sekarang zaman dia ni dah ramai orang-orang Taif, terutama kabilah Bani Sakif, masuk Islam di tangan Rasulullah. Jadi dia ni menipu masuk Islam semata-mata nak jahanamkan Rasulullah, nak jahanamkan Islam. Bila tengok kumpulan dia, Bani dia tu masuk Islam, dia jadi nak marah. Inilah poin pertama yang kata dia ni memutuskan tali silaturrahim. Dia bercerai daripada kabilah dia. Poin yang kedua yang ulama tafsir kemukakan, satu tu dah betul. Yang kedua ni, bila orang-orang Bani Sakif hak Islam sungguh, Islam ikut Nabi, tahu dia tu Islam bohong-bohongan, dia Islam tipu-tipuan, dia tu Islam munafik, lagilah orang Bani Sakif nak marah dekat dia, menyebabkan terjadinya putus yang dikatakan silaturrahim antara dia dengan kabilah asal dia tadi. Yang kedua, dia menumpahkan darah dan dia tu membunuh jiwa orang Islam. Memang dia masuk ke kampung Bani Sakif pada satu malam, dia bunuh sebahagian besar daripada orang-orang yang dah memeluk Islam di tangan Rasulullah dan para sahabat. Dia bunuh ramai orang Islam, dan hala kebalik tu dia musnahkan tanaman-tanaman, dia bakar tanaman-tanaman, dan dia bunuh juga binatang-binatang ternakan dalam perkampungan Bani Sakif. Itulah PL sebenar, itulah sikap sebenar, itulah perangai sebenar Akhnas. Berbeza jauh, berbeza langsung dengan apa yang dia tunjuk waktu dia tu berhadapan dan bersemuka dengan Rasulullah pada awal ayat 204 tadi. Itulah yang Allah kata, yang dia ni bila berpaling daripada Nabi, dia tunjuk perangai dia yang merosakkan dan memusnahkan muka bumi, membunuh binatang ternakan dan merosakkan tanaman-tanaman. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah sesekali tidak pernah menyukai orang-orang yang membuat
kerosakan dan kebinasaan. Baik, ayat ini memang ayat khusus, ayat khas turun kepada seorang lelaki munafik yang nama Akhnas bin Syuraik Al-Saqafi Az-Zuhri. Tetapi sebahagian ulama mengatakan perkataan wa iza tawalla, yang asal tadi sekiranya dia bercerai, dia berpaling, dia melampaui kamu. Tawalla, sebahagian ulama tafsir menterjemahkan sebagai seseorang yang diberi kuasa. Wala, ada seseorang yang bila dia ni diberi kuasa dalam satu-satu bidang, diberi kuasa dalam satu-satu kes, contoh dia jadi pemimpin, dia jadi penguasa, dia jadi pemerintah dan sebagainya, dia akan melakukan perkara yang sama macam Akhnas. Maka sifat-sifat tu pun bukan hanya lagi khusus pada Akhnas, tapi dah menjadi keumuman. Barang siapa yang diberi kekuasaan, dijadikan pemimpin, dijadikan penguasa, dijadikan pemerintah, dijadikan ketua, maka sekiranya dia juga melakukan apa yang Akhnas lakukan, dia memiliki sifat yang sama macam Akhnas. Akhnas ni munafik, Akhnas ni melakukan kerosakan, Akhnas melakukan kebinasaan, Akhnas melakukan kemusnahan. Dan hari ini sesiapa yang memiliki sifat-sifat ini, yang mana ulama tafsir lain dia kata Allah sebut wallahu la yuhibbul fasad, kadang-kadang ada sebenarnya apa yang Allah lakukan ni Allah nak sekat daripada kezaliman ini terus menjalar, daripada kemusnahan ini terus merebak. Macam mana? Kadang-kadang Allah hukum pemimpin yang zalim terus, kadang-kadang Allah hukum penguasa yang zalim terus. Macam contoh Namrus, Allah hukum walaupun dengan seekornya nyamuk. Allah hukum Fir'aun walaupun tenggelam mati lemah dalam sungai Nil. Tetapi ada sesetengah gaya Allah berbeza, manhaj Allah berbeza, metod dan kaedah dia nak hukum berbeza. Cara dia nak sekat kezaliman pemimpin, cara dia nak sekat kezaliman penguasa, cara dia nak sekat kezaliman pemerintah, ialah dia tukar dalam bentuk datangnya bala, datangnya ujian dalam bentuk fenomena alam. Kadang-kadang dia nak sekat pemimpin tu zalim, dia datang banjir yang besar. Dia nak sekat pemimpin zalim, kemarau panas yang berpanjangan. Nak sekat pemimpin zalim, tanah runtuh. Nak sekat pemimpin zalim, gempa bumi. Nak sekat pemimpin zalim, gunung berapi meletup. Nak sekat pemimpin zalim, jadi hak tu. Nak sekat pemimpin zalim, jadi hak ni. Dan bila hak tu, upaya dia, kodrat dia akan jadi lebih besar. Mungkin kalau Allah tak sekat melalui fenomena alam, contoh yang pemimpin tu bunuh 30 orang, yang dia bunuh lembu 30 ekor. Tapi bila jadi fenomena alam, contoh banjir besar, yang akan mati agak-agak lebih daripada tu. Murka Allah. Yang tanaman-tanaman akan rosak, kalau dulu sekak 2 ekar, mungkin berpuluh ribu hektar, berpuluh ribu ekar kalau datangnya bencana tadi. Wallahu la yuhibbul fasad. Tapi di sini orang takwil, Allah sebut Allah tak suka rosak, Allah tak suka musnah. Tapi bila Allah buat fenomena, seolah-olah Allah sendiri yang nak benda tu jadi. Allah sebut dia tak suka kerosakan, Allah sebut dia tak suka kebinasaan, Allah sebut dia tak suka benda-benda tersebut terjadi. Sedangkan yang buat fenomena banjir, tanah runtuh, gempa bumi, siapa yang buat? Allah. Allah sendiri yang buat. Tidak. Poin dia pi mana? Poin dia, Allah tak suka kerosakan ialah permulaan apa yang kamu buat. Sebelum ujian ni Allah bagi, sebelum bala ni turun, apa benda yang kamu buat? Kezaliman, kemaksiatan, kamu lawan Allah, sombong, congkak, angkuh. Hak awal itu kamu buat. Bila Allah tak suka kebinasaan, automatik benda nak sekat bagi Allah tak turun benda tu, kamu hilangkan kezaliman tadi, hilangkan sombong tadi, hilangkan angkuh tadi, hilangkan maksiat tadi, hilangkan dosa tadi. Jadi bila kamu yang duk buat benda tu, automatik
Allah sendiri yang akan turunkan kebinasaan. Maksud Allah tak suka ialah bukan tertakluk kepada benda, ujian dan bala yang dah jadi. Yang Allah tak suka ialah daripada kenapa poin benda ni jadi hak depan tadi. Jadi nak jadi baik, sekat benda tu awal lagi. Jadi jangan duk buat apa? Jangan duk buat rosak, jangan duk buat musnah, jangan duk buat kezaliman. Semua benda itulah yang mendatangkan bala, ujian dan murka kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat yang 206. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzata bil is fahasbuhu jahannama wa bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah kamu pada Allah. Pada siapa? Orang duk buat musnah ni lah, orang duk buat zalim ni lah, orang duk buat anaya ni lah, orang duk buat khianat ni lah. Bila ada orang kata kat dia, ittaqullah akhazathul izzata bil ism, maka bila ada orang duduk bagi takwa, bagi nasihat, bagi tunjuk ajar, dia mengambil kesempatan tersebut al-izzata, bukan makin elok, tapi dia makin sombong, dia makin congkak, dia makin riak, dia makin takabur, yang menjurus kepada al-ism. Dengan congkak, sombong, takabur tadi lebih membanyakkan dosa dia pada Allah. Orang cakap bertakwalah kepada Allah, boleh jalan dah hang. Orang cakap bertakwa pada Allah, podah. Orang cakap bertakwa pada Allah, pi jalan. Orang cakap bertakwa pada Allah, aku tak mau dengar. Orang cakap bertakwa pada Allah, ikut hang lah. Jadi itulah nasihat-nasihat, itulah tunjuk ajar yang diberi kepada orang-orang munafik. Teguran kepada orang munafik, tapi menyebabkan dia makin sombong, yang membawa kepada dosa yang lebih banyak. Allah cakap apa? Fahasbuhu jahannam. Tak adalah tempat lain yang lebih sesuai kecuali neraka jahannam. Wabi'sal mihad, itulah tempat sejahat-jahatnya yang disediakan oleh Allah untuk orang macam ni. Itulah tempat. Sentimen yang ada pada dia ialah takabur. Sentimen pada dia ialah bongkak angkuh ego. Ego dengan siapa? Ego dengan Allah. Yang mana Allah uji dia dengan penguasaan tadi, dengan pemerintahan tadi, dengan kelayakan yang ada dia tadi, untuk dia tu jadi elok. Bila dia berlaku perkara yang tak sepatutnya, ada orang tegur. Baiklah kamu, eloklah kamu, jagalah kamu, bertakwalah kamu, bagi nasihat, bagi tunjuk ajar, tapi dia makin bongkak, dia makin sombong, yang menyebabkan berterusan dia buat dosa tersebut. Dan Allah bagi balasan tu sesuai tak agak? Sesuailah untuk dia. Okey, habis ayat tersebut. Kita pi kepada tune konteks yang kedua. Kalau tadi Baqarah 204, 205, 206, kita kembali kepada ayat depan, iaitu Al-Baqarah ayat 87. Cuma satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi ar-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadna bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Baik. Walaqad ataina Musal kitab. Sesungguhnya kami telah memberikan, menganugerahkan kepada seorang utusan kami yang berpangkat Nabi dan Rasul, iaitu Musa alaihi salam, dengan sebuah kitab. Maksud kitab di sini ialah kitab Taurat. Tak ada kitab lain yang diturunkan kepada Nabi Musa kecuali kitab Taurat. Baik. Apa yang dimaksudkan dalam pentafsiran ayat ini? Allah nak bagi tahu, ada sebahagian daripada nabi-nabi, ada sebahagian daripada rasul-rasul, ada yang Allah beri pada dia, ada yang Allah anugerah pada dia, ada bentuk suhuf, ada bentuk kitab. Antara nabi yang terima dalam bentuk suhuf ialah contoh Nabi Syis. Yang suhuf ialah Nabi Idris.
Yang suhuf ialah Nabi Ibrahim. Yang suhuf ialah Nabi Ezekiel. Contoh Nabi yang terima dalam bentuk kitab, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Isa dengan Injilnya, dan Muhammad dengan Al-Qurannya. Bila mana ayat ni turun pada Nabi Musa alaihi salam, bentuk penurunan Taurat dia tak sama macam bentuk penurunan Al-Quran. Bentuk penurunan Taurat sebelum ni dia tak turun macam Al-Quran dalam dua bentuk. Yang pertama, Al-Quran tu turun, diajar melalui Jibril, dibacakan pada Nabi, ditasmik, kemudian terus tersemat di dada dan di hati Nabi. Tetapi bentuk Taurat turun dalam bentuk perkataan-perkataan yang tertulis pada batu-batu. Jadi kemudian baru dibaca oleh Nabi Musa, kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Tetapi corak yang kedua, kalau kepada Nabi Muhammad, dia turun secara tadrish ataupun tadarrush, berperingkat-peringkat. Macam Iqra, walaupun 19 ayat, tapi hak turun 5 ayat saja. Hak ni dia turun sekaligus Taurat ni. Bila turun sekaligus, banyak ke tak banyak? Banyaklah. Tambahan pula wahyu tadi bentuk tulisan-tulisan pada batu, turun pula sekaligus, agak-agak macam mana? Banyak dan berat. Cukup berat bagi Nabi Musa nak terima wahyu yang begitu banyak sekaligus dan berat dalam bentuk tulisan pada batu-batu. Kalau dalam bentuk kitab ni mungkin sebiji, okey lah, tak ada masalah. Kemudian bila Allah melihat kepayahan, kesukaran Nabi Ibrahim nak angkat ke semua wahyu-wahyu yang turun sekaligus dalam bentuk Taurat tadi, dia utus malaikat-malaikat dia bantu Nabi Musa alaihi salam. Tengok, bentuk bantuan seorang malaikat cuma angkat satu huruf. Seorang malaikat satu huruf. Seorang malaikat satu huruf tak larat juga. Tak larat juga. Kalau malaikat satu huruf tak larat, Nabi Musa seorang lagilah tak larat. Jadi bila tak larat demikian, di sinilah Allah bagi keistimewaan dan kelebihan, Allah bagi keringanan pada tulisan-tulisan tersebut yang tercatat pada batu-batu tu, dan memudahkan bagi Nabi Musa alaihi salam. Bila Allah bagi tukar jadi ringan tu, baru senanglah bagi Nabi Musa nak membawa dan memikul risalah dan amanah, hukum-hukum, peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Taurat. Baik. Wa qaffainahu min ba'dihi rusul, dan kami iringi selepas daripada kenabian dan kerasulan Musa dengan beberapa orang nabi, beberapa orang rasul yang lain. Jadi di sinilah kemuncaknya. Bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Nasrani, permulaan nabi bagi Bani Israel ialah Nabi Musa alaihi salam. Tapi kalau kita relate kembali dengan sejarah kenabian dan kerasulan, saya kira yang memulakan ialah bapa kepada keturunan segala Bani Israel, Nabi Yaqub, dan anak dia pun ada lagi, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Lepas pada tu baru ada Nabi Musa. Tak apalah, dia nak letak Nabi Musa pun Nabi Musa lah. Selepas Nabi Musa ni berjaya merentasi Laut Merah, dan bila dia sampai di Palestin, bila Nabi Musa meninggal, tak ada orang lain yang diangkat menjadi ketua, diangkat menjadi pemimpin, kecuali hak teman dia masa nak pergi cari Nabi Khidir, iaitu Nabi siapa? Nabi Harun. Tak, Nabi Harun pun mati dah. Hak nak cari Nabi Khidir, Nabi Harun ke? Nabi Harun ke teman? Hak bawa ikan tu siapa? Nabi Yusha. Nabi Yusha bin Nun bin Afrasin bin Yusuf alaihi salam. Cicit Nabi Yusuf tu, keturunan beliau juga. Baik, macam ni, senang. Jadi yang teman Nabi Musa pi cari Nabi Khidir bawa ikan tu, Nabi Yusha bin Nun bin Afrasin bin Yusuf alaihi salam, cicit kepada Nabi Yusuf, anak beranak Nabi Musa juga. Jadi bila Nabi Musa mangkat, Nabi Musa wafat, Harun pun mangkat, diangkatlah di kalangan Bani Israel tadi, pemimpin dia ialah Yusha bin Nun. Jadi ada 14 orang Nabi termasuk Rasul
yang mengiringi Nabi Musa sebelum sampai Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama ialah Nabi Yusha bin Nun tadi. Lepas Nabi Yusha bin Nun mati, dia lahir pula seorang pemimpin lain. Ni bukan Nabi, bukan Rasul, iaitu Kalib bin Yuqanna. Naik Kalib bin Yuqanna ganti Yusha. Bila Kalib bin Yuqanna meninggal, Kalib bin Yuqanna mati, naik pula pemimpin lain nama Hizqil bin Buza. Jadi inilah pemerintah awal 3 orang. Yusha bin Nun, Kalib bin Yuqanna, Hizqil bin Buza dalam bentuk individu perseorangan. Lepas itulah naiknya 12 orang hakim-hakim daripada Bani Israel. Tak ada dah pemerintah dalam bentuk individu perseorangan, dia lantik 12 orang hakim. Jadi 12 keturunan Nabi Yaqub tu, setiap bani tu ada seorang hakim, hak paling hebat. Tak kira kalau dia lelaki, dialah. Kalau perempuan pun perempuan. Memang sejarah mencatatkan dalam pada 12 Bani Israel itu ada satu grup hantar wakil perempuan sebagai hakim kabilah dan bani mereka. Jadi habis zaman pemerintahan tu, naik zaman pemerintahan lain. Baik, habis pemerintahan tu, timbul Nabi yang kedua. Nabi inilah yang memperkenalkan, iaitu hak nak lawan Jalut. Jalut ni zalim. Hak berjaya bunuh Jalut siapa? Hak berjaya bunuh Jalut siapa? Tolut lah. Siapa hak nak kesan Tolut? Siapa hak nak kenal Tolut? Nabi yang kedua lepas Yusha bin Nun, Nabi Samuel. Nabi Samuel. Samuel ni nama orang biasa tak? Samuel. Sim mim waw ya lam. Biasa orang Kristian nak letak nama Samuel ni. Pelakon terkenal Samuel L. Jackson Negro tu tak? Okey. Nabi Samuel ni lah, dengan dia ada satu batang tongkat yang dipercayai itulah tongkat milik Nabi Musa sebab keturunan dia, dan dia diberi satu bekas minyak. Jadi dia akan letak bekas minyak ni dalam rumah dia dan tongkat tu. Satu masa bila lahirnya seorang pemimpin yang zalim, nama siapa tadi? Nama Jalut. Jadi nak cari seorang pemimpin yang boleh mengalahkan Jalut ni. Jadi satu ketika tu Tolut ni dia ada kehilangan. Jadi dia pi ke rumah Nabi Samuel. Dan petunjuk nak cari pemimpin tersebut, bila orang ni masuk dalam rumah, bekas minyak, ada minyak tadi akan menggelegak. Jadi bila Tolut masuk tu menggelegak sungguh minyak dalam bekas dia. Jadi ni petanda dan clue kepada Nabi Samuel. Dia pun ambil tongkat tu. Satu lagi pesanan, ukur ketinggian orang tu. Kalau sama betul tinggi dengan tongkat tu, itulah manusia pilihan tu. Tiba-tiba ukur dengan Tolut, sama tinggi betul-betul dengan tongkat tu. Tinggi pun sama, minyak tu menggelegak, memang benarlah. Inilah manusia pilihan. Jadi di tangan Tolut akhirnya tewaslah Jalut. Tapi yang menewaskan Jalut hak betulnya, siapa dia? Okey, biar dulu. Lepas Samuel, ada Nabi yang ketiga, Nabi Syam'un. Tapi hak betul-betul tewaskan Jalut ialah Nabi dan Rasul hak nombor 4, iaitu Nabi Daud alaihi salam. Sebab Nabi Daud masa Tolut jadi pemerintah, Daudlah ketua tentera, ketua turus tentera. Daud kahwin dengan siapa? Dia kahwinkan anak perempuan dia. Bini Nabi Daud tu anak kepada Tolut lah. Baik, yang keempat Nabi Daud, automatik nombor 5 anak dia Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi yang keenam ialah Nabi Asy'iyah. Nabi Asy'iyah. Nabi yang ketujuh Nabi Armia. Nabi yang ke-8 Nabi yang dianggap Tuhan oleh orang Yahudi, yang dia mati 100 tahun dihidupkan kembali bersama keldai dia, iaitu Nabi Uzair. Nabi Uzair yang ke-8. Yang ke-9 ialah Nabi Hizqil. Yang ke-10 ialah Nabi Ilyas. Yang ke-11 Nabi Ilyasa. Yang ke-12 Nabi Yunus. Yang ke-13 Nabi Zakaria. 14 Nabi Yahya. 15 dia tak sebut sebab ayat ni bersambung. Wa ataina Isa ibn Maryam. Jadi hak mengiringi wa qaffainahu min ba'dihi rusul, itulah ada 14 orang.
Jadi di sinilah sebenarnya Allah bagi kelebihan dan keistimewaan kepada Bani Israel. Istimewa dia apa? Sebab kebanyakan keturunan Nabi dan Rasul memang keturunan Bani Israel. Bermula daripada Nabi Musa, kalau mereka nak kata Nabi Musa, sampailah Nabi Yahya. Sampai Nabi Yahya tu pun Bani Israel, termasuk Nabi Isa pun Bani Israel. Tu kelebihan yang Allah bagi, yang mereka tak kenang budi Allah terhadap mereka yang dilahirkan daripada bangsa-bangsa Nabi dan Rasul. Kita tahu anak daripada isteri pertama Nabi Yaqub hak nama Layah 6 orang tu kan. Iaitu apa dia? Raubin, Syamun, Levi, Yahuza, Zabulun, Izakar. Hak tengah dua tu, Levi dan Yahuza. Keturunan Levi lah yang melahirkan keturunan Nabi dan Rasul Bani Israel. Keturunan Yahuza lah yang melahirkan pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, pedri-pedri dan rahib-rahib mereka. Hak jadi raja, hak pemimpin besar tu keturunan Yahuza. Hak jadi Nabi dan Rasul kebanyakan keturunan Levi. Termasuk Nabi Musa pun keturunan Levi. Baik, sampai di situ ayat ni sebut apa? Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami anugerahkan, kami berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa ataina Isa ibn Maryam, Isa anak kepada Maryam, al-bayyinat, keterangan-keterangan. Maksud keterangan-keterangan di sini yang menunjukkan bahawa dia akan diangkat menjadi seorang nabi, dia akan diangkat menjadi seorang rasul. Wa ayyadnahu, dan dikuatkan padanya, dikukuhkan padanya, diperteguhkan padanya dengan Ruhul Qudus. Sekarang ni apa maksud Ruhul Qudus? Ruhul Qudus, perbincangan ulama tafsir ada 3. Yang pertama, ulama tafsir mengatakan Ruhul Qudus adalah sebahagian daripada nama-nama Allah yang agung. Allah kita dah tahu mengikut agama Islam ada 99, tapi setengah ahli tafsir kata Ruhul Qudus ini sebahagian daripada nama Allah. Jadi dengan kudrat, dengan kuasa, dengan ketokohan nama inilah yang mengupayakan Nabi Isa alaihi salam untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, Ruhul Qudus di sini ialah bermaksud kitab Injil. Sama seperti peranan Al-Quran bagi orang-orang Islam yang beriman, iaitu menghidupkan hati-hati yang telah mati. Macam Quran kan, Al-Quran bila kita baca, bila kita belajar, bila kita faham, dia menghidupkan kembali hati-hati manusia yang sudah mati dari sudut batin. Jadi Ruhul Qudus ini, pandangan yang kedua ulama tafsir, ialah Injil. Sama macam Al-Quran menghidupkan hati-hati yang layu, hati-hati yang mati sebagaimana Al-Quran. Tetapi yang paling besar, kesepakatan yang diterima oleh ulama tafsir, Ruhul Qudus ialah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, inilah Trinity dalam agama Kristian, Tuhan Bapa, Nabi Isa dan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus tu ialah Jibril. Jibril lah yang menguatkan Nabi Isa. Sebab Jibril lah diberi peranan oleh Allah agar tidak langsung berenggang dengan Nabi Isa. Jibril tak pernah berenggang, setiap masa dengan Nabi Isa sampai Nabi Isa diangkat ke langit pun masih bersama dengan Jibril. Diangkat ke langit ketiga dalam usia 33 tahun. Dan insya-Allah dia akan kembali semula di akhir zaman untuk terus hidup, menyambung dan memperbaharui kembali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia juga akan wafat, dia juga akan meninggal, melengkapkan usia yang sama dengan Rasul kita 63 tahun. Bila dia naik 33, dia akan hidup kembali di bumi lepas ni 30 tahun lagi. Baik, itu Ruhul Qudus ialah malaikat Jibril. Tetapi kekuatan rohani, dan Allah bagi juga kepada Nabi Isa ini kekuatan dari sudut sama macam Nabi lain, kekuatan mukjizat. Kekuatan mukjizat dia sekurang-kurang ada 4.
Yang pertama, kalau kita ambil rangkuman 2 ayat. 1 surah Al-Imran ayat 49, surah Al-Ma'idah ayat 110 sebagai contoh, tuan-tuan boleh rujuk. Antara 4 mukjizat yang paling besar, dia boleh membentuk burung dengan tanah liat dan dia tiupkan roh pada burung tersebut yang menyebabkan burung tersebut hidup sama seperti burung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia dapat mengubati penyakit sopak. Yang ketiga, dia dapat memulihkan kembali penglihatan orang yang buta. Dan yang hebat, dia dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tetapi di sinilah sebenarnya yang menghidupkan tu bukan Nabi Isa. Yang menghidupkan tu orang hak duk teman dia. Siapa duk teman dia? Jibril itulah, dengan kudrat Ruhul Kudus. Jibril itulah yang menghidupkan kembali orang yang sudah mati sebenarnya. Tapi dia termasuk di dalam mukjizat Nabi Isa. Tapi inilah yang tidak difahami oleh orang-orang selain daripada agama Islam, terutama Yahudi dan Nasrani, tentang mukjizat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tetapi seorang hamba Allah di akhir zaman yang sebelum datang Nabi Isa, yang dia tu nak dakwa dia ni punya kudrat, punya semangat, punya kuasa sama seperti Nabi Isa, dan dia nak dakwa dialah sebagai juru selamat yang sebenar sebelum Nabi Isa turun. Inilah disebut the false Messiah, iaitu Dajjal. Jadi nak mengaku sebagai Nabi Isa, dia punya integriti, dia mesti punya kekuatan prioriti yang sama macam mukjizat Nabi Musa. Otomatik kalau dia buat satu benda, dia tiup benda tu kena hidup, dan dia juga boleh sembuh orang buta, dia juga kena menghidupkan orang mati, dia juga kena boleh sembuhkan penyakit sopak. Sebab itulah dia diberi Allah dengan 2 kelebihan. Pertama, yang tak ada pada orang lain, umur yang panjang, dan yang kedua, ilmu yang bersifat teknologi dan saintifik yang tinggi. Dia boleh buat hujan suka hati dia, dia boleh buat ribut suka hati dia, dia boleh ubah cuaca suka hati dia, dia boleh buat kemarau, dia boleh buat banjir, dia boleh buat musim tu, dia boleh buat musim ni. Dia boleh tukar apa-apa. Memang tu kelebihan dia. Jadi bila dia ada kelebihan tu, dia akan klaim lebih awal, dakwa lebih awal, dialah juru selamat yang dinanti oleh semua agama dalam dunia ni. Walhal hak betulnya ialah Nabi Isa. Tapi ramai yang tertipu, ramai yang akan tersimpang, ramai yang akan terseleweng sebab kelebihan-kelebihan tadi. Sampai dalam hadis Nabi disebutkan, sekiranya aku berjaya menghidupkan kembali ibu dan bapa kamu, kamu nak mengaku dah aku ni Tuhan kamu. Tengok tipu daya dia. Jadi beringatlah, macam mana pun orang tu hebat, dia tak akan pernah jadi seorang Tuhan. Dia tak akan pernah jadi seorang Allah. Selain daripada Allah, tetap dia itu makhluk. Selain daripada Allah, tetap dia itu hamba Allah. Setera mana, sehebat mana, sekagum mana kita dengan dia, tapi itulah hakikat. Ramai juga manusia yang tertipu, terkena, terpeleok, terpelesong dan sebagainya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Dan tiap-tiap kali kami datangkan nabi-nabi dan rasul kepada kamu, bima la tahwa anfusukum mustakbartum, tapi hak nabi-nabi tu bawa, hak rasul-rasul tu bawa, rupa-rupanya tak sama dengan apa yang hati kamu nak. Apa yang Rasul tu cakap, apa yang Rasul tu perintah, apa yang Rasul tu larang, berlawanan dengan hati kamu nak, berlawanan dengan sifat kamu, berlawanan dengan fi'il kamu. Aku nak buat benda ni, mari Nabi ni larang pula. Aku tak mau buat benda ni, mari Nabi ni suruh pula. Asyik tak kena dengan hati dia. Tiap-tiap kali mari Nabi dan Rasul, inilah perangai Yahudi, inilah perangai Nasrani. Yang menyebabkan bila berlawan lagu tu, anfusukum mustakbartum, hati-hati kamu, jiwa-jiwa kamu, nafsu-nafsu kamu tu istakbar, takabur, sombong, congkak. Kamu lawan pula Nabi tu, kamu debat dengan dia, kamu takwil dengan dia, kamu dialog dengan dia.
Nabi datangkan tu orang yang paling terbaik, utusan dia, Nabi lagi Rasul. Bila kamu tak berkenan, tak sama dengan hawa nafsu kamu, tak sama dengan jalan kamu, tak sama dengan rel kamu, kamu sombong, kamu bongkak, kamu lawan Nabi tu. Kemuncak daripada perlawanan dan pertentangan, fafariqan kazzabtun, ada sebahagian Nabi-Nabi tu kamu dustakan. Hang lagu ni nak jadi Nabi, oh Allah, tak logik langsung hang nak jadi Nabi. Tengok macam Nabi Nuh. Dah, orang tuduh macam-macam. Buat kapal, buat perahu atas darat. Mana ada orang buat? Orang kata Nabi lagu ni gila, tak betul, mentoi, macam-macam kena. Hak tu okey lagi. Hak paling teruk, wa fariqan yaktulun. Lebih jauh, bukan setakat cerca maki Nabi, kamu bunuh dia. Apa yang berlaku kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria kena bunuh, Nabi Yahya kena bunuh. Tu pun Nabi Musa nasib baik sempat lepas. Kalau tak sempat lepas pun kena bunuh. Nabi Ibrahim pun bakar tu nak bunuh. Manjanik tu pun nak bunuh. Tak ada benda lain. Semua Nabi-Nabi kemuncak pertentangan, bukan kata maki, bukan kata caci, hak lebih jauh mereka bunuh. Itulah kehidupan Nabi-Nabi. Kita hari ni tak ada lagi orang nak bunuh. Setakat santau sihir lagu tu jamak kan. Tak mau bagi ceramah, tak mau bagi datang masjid, tak mau bagi datang kuliah, tu saja. Tapi itulah hakikat yang dilalui oleh para Nabi-Nabi, oleh para Rasul-Rasul. Saya rasa cukup loh malam ni dah 9.20 ni. Jadi cukuplah dua konteks. Satu berkenaan dengan Akhnas, satu berkenaan dengan kisah Nabi-Nabi dan Rasul yang mengiringi Nabi Musa alaihi salam. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.